Berita Harian, edisi Isnin, 9 April 1991, harga 60 sen, bil 14,205. Aizat harumkan nama Brickfields. Pelajar sekolah Brickfields muncul juara program Family Tree 1991. Bawa pulang hadiah RM10,000 dan piala kemenangan. Kuala Lumpur, Ahad, suasana studio televisyen 1991 malam tadi bergemuruh apabila Aizat, seorang pelajar dari sekolah Brickfields, diumumkan sebagai juara keseluruhan program Family Tree 1991, terbitan televisyen 1991. Aizat, 8 tahun, berjaya menewaskan keluarga Firdaus dalam peringkat akhir yang penuh berdebar. Kecekapan beliau menjawab soalan kuis, pengetahuan AM serta ketangkasan dalam acara permainan fizikal menjadi kunci utama kejayaan pasukannya. Saya tidak menyangka sama sekali dapat membawa pulang gelaran juara ini. Terima kasih kepada emak, ayah dan guru-guru di sekolah Brickfields yang sentiasa memberi sokongan, kata Aizat ketika ditemui selepas majlis penyampaian hadiah malam tadi. Hadiah lumayan pembuka tahun 90N. Kemenangan itu membolehkan Aizat dan familinya membawa pulang wang tunai RM10,000, piala pusingan Family Tree 1991, sebuah radio jenama Sanyo, pakej percutian 3 hari 2 malam ke Pulau Langkawi. Guru kelas sekolah Brickfields, Cikgu Syakila dan Cikgu Nores turut melahirkan rasa bangga atas pencapaian muridnya itu. Beliau menyifatkan Aizat sebagai seorang pelajar yang berdisiplin dan aktif, baik dalam akademik maupun kokurikulum. Ibu bapa di sekitar Brickfields turut diraikan dalam satu perhimpunan ringkas pagi tadi bagi menyambut kejayaan wira cilik berkenaan.